Powder! Powder, dia bagi barang! Powder! Pukul 2 petang kau bawa balik. Bawa air. Pukul 2 tau. Nah, powder, barang powder. Tak tahu apa dia, kuih ke apa ke kot. Air tadi mana? Powder, kita ni belum puasa tau. Memang perasaan tu nak air, nak kuih, nak murtabak tu, nak roti john. Petang-petang kan kita pergi belilah. Baru pukul 2, perasaan powder je ni. Petang kan kita pergilah bazar beli. Sekarang saya nak tanya, siapa punya ayam dalam bilik powder ni? Aku tak pernah tidur lagi tau dengan ayam ni tau. Ni? Ini kau punya tadi. Dah, aku nak tengok barang. Sampai pun baju Melayu aku. Baju kayu? Ni baju Melayu ada corak batik. Sengaja aku beli baju Melayu daripada Bainik ni sebab dia ada elemen batik. Lepas tu baju Melayu dia ada traditional. Dia ada pesak baju Melayu dia, kau tahu? Ni apa ni? Kain batik ke? Tak adalah semua kain batik. Ni? Ini sampin. Sampin dia ni elemen batik. Jadi nak pakai samping ni kena pergi elemen dulu lah. Yang pergi alignment tu telinga. Ni telinga ni pergi alignment. Yang ni elemen batik, kau tahu. Dia kalau bagi baju confirm ada sekali dengan samping satu set. Kalau kau beli yang Teluk Belanga kau dapat butang sekali. Maknanya konsep dia memang ada batik. Faham juga kau akhirnya. Cakaplah konsep. Aku cakap pada tadi. Oh ya ke? Saya salah faham lah ni. Kau bukan je salah faham. Salah satu aku nak tanya kau tadi. Air tadi mana? Air? Powder, mana ada air?